projek 200,000 dapat settle dalam masa sebulan? Ya, daripada Pak Wan dan Pak Tu yang kami ceritakan sebelum ni, kali ni kita recap balik lah macam mana proses mulanya dari awal. Okey, jadi bangunan yang kami buat ni adalah surau. Asalnya kita nak buat surau bertingkat, tapi last final design kita buat surau ni hanya satu tingkat sahaja. Konsep dia adalah struktur pasang siap, boleh dibuka dan dipasang semula. Konsep ABS, asas boleh simpan. Tempoh siap adalah 30 hari. Kita berehat sekejap sebab kita nak tunggu ICU datang kerja. Kita memang mula kerja ni dari awal Ramadan lah, iaitu hari Sabtu, satu hari sebelum puasa. Dan kita memang kerja non-stop lah sampai raya. Sampai raya tu kira 6 hari cuti. Lepas raya tu kita sambung kejap. Keluasan yang kita ada dalam surau ni adalah 1,200 kaki persegi. Okey, untuk reka bentuk dan bahan-bahan utama yang kami gunakan memang banyak. Antaranya ialah kita guna tiang H-beam sebagai struktur utama. Kekuatan tiang dia mampu menampung beban sehingga 120 tan. Beban semasa struktur hanya 8 tan. Panel dinding kami gunakan produk terbaru iaitu sandwich panel 50mm. Dekorasi mihrab kita gunakan panel dalaman hiasan khas. Untuk tangga, kita guna tangga di luar bangunan atau bahasa Inggeris dia sebagai external staircase. Kita guna atap metal deck PU. Kami telah menyediakan sistem elektrik dah lengkap iaitu kipas, lampu dan termasuklah aircon. Kelebihan apa yang kami dapat semasa menggunakan bahan-bahan produk macam ni? Banyak, memang banyak. Ada sebab dia kami guna benda-benda macam tu kerana pemasangan cepat menggunakan sistem modular ataupun pasang siap. Kos dia agak rendah, kosnya adalah 158,000 dan lebih murah berbanding binaan konkrit. Dan tempoh penggunaan memang lama, kami boleh gunakan bangunan ni lebih daripada 20 tahun. Dan struktur ni boleh dibuka dan dipasang semula di lokasi lain atau dikenali sebagai proses mudah alih. Ciri modul yang kami gunakan memang sesuai untuk surau sementara, masjid sementara, bangunan sementara dan benda-benda yang berkaitan dengan sementara lah senang cerita. Okay, itulah kisah cerita macam mana kami siapkan projek kompleks surau Dewan Haji Mahidin di Negeri Sembilan. Kalau nak tahu info lagi, korang boleh cari Amfiah Sdn Bhd dan korang boleh scan QR kat sini. Apa hal, jangan lupa like, follow and share kita punya profile untuk konten seterusnya. Dah dulu guys.